sebelum wujudnya gold bar yang kecil seperti itu, hadiah yang biasa kita berikan, contohnya untuk orang nikah, vacuum, periuk nasi, iron ataupun cadar tilap. Bagus sebenarnya tuan-puan kita belikan item macam tu. Sebab kita tahu, ini adalah hadiah yang Sidak tu akan pakai. Tetapi, item-item seperti itu ada jangka hayatnya. Tiba masanya akan rusak. Katakanlah hadiah ya, mereka si pakai dan ingin jual. Nilainya akan jadi lebih rendah. Berbeza dengan emas tuan-puan. Awal tahun 2025, harga emas untuk 1 gram hanyalah RM400. Hari itu, harganya dah menilai RM600 lebih. Naik sekitar RM200 lebih dalam masa 10 bulan tu aja. Dan, si musahir tuan-puan, ia akan menilai RM700 ujung tahun tu. Di situ kami ingin menunjukkan bahawa emas tu adalah hadiah yang si jatuh nilainya. Lagi lama simpan, lagi tinggilah harganya. Jadi, jom kita tukar trend tu untuk mula hadiahkan emas pada keluarga dan sahabat kita. Tuan-puan boleh pilih item sekecil 0.5 gram, 1 gram, suku dinar, setengah dinar ataupun 1 dinar. Untuk syarikat korporat, tuan-puan boleh hadiahkan juga bonus pekerja dalam bentuk emas. Katakanlah staf bergaji RM3,000, dengan bonus 1 bulan gaji, tuan-puan boleh hadiahkan gold bar 1 gram. Jangankan tuan-puan suka mendapat gold bar yang macam tu. Bagi yang berminat untuk dapatkan emas-emas keluaran Public Gold, dealer Public Gold si jual emas tu. Nak menabung emas, tuan-puan boleh follow kami. Lepas saya isikan detail di beg biru bawah, insyaAllah kami akan bantu tuan-puan dengan sebaik.